Soalan seterusnya, bolehkah kita baca surah Yasin malam Jumaat kerana mengikut adat orang Melayu? Apakah mencabut janggut untuk berhias? Apakah menyimpan rambut yang atas pendek dan yang tepi panjang? Baca Yasin malam Jumaat ikut orang Melayu. Jawabnya boleh baca Yasin. Siapa yang baca Yasin malam Jumaat boleh pahala baca Yasin. Cuma Yasin ini tidaklah ditetapkan pada malam Jumaat. Hadis yang mengatakan baca Yasin malam Jumaat hadis ini dhaif. Maka tidak kuatlah untuk kita amalkan pada malam Jumaat saja. Walau bagaimanapun siapa yang baca juga malam Jumaat, hukumnya dapat pahala. Yang malam Jumaat, yang afdalnya, yang muakkadnya surah Al-Kahfi. Kerana hadisnya sahih. Faham? Hadisnya sahih. Nah, surah Al-Kahfi. Dan Yasin sebarang malam. Nah, malam-malam lain bacalah. Tengah hari ke, malam ke, Rabu ke, Khamis ke, petang Sabtu ke, pagi Ahad ke, baca Yasin, boleh pahala lagi. Jangan tetap malam Jumaat. Faham? Dah tu anak-anak tok kita baca dah lepas-lepas mati dah, boleh pahala. Tak susah-susah. Cuma jangan kita anggap mesti baca malam Jumaat. Nah, jadi kalau boleh kita buat satu fenomena baru biar orang reti tentang hukum bacaan ini. Malam Jumaat masjid kita akan buat majlis membaca surah Al-Kahfi. Baru orang mari bengong, Ustaz, mana baca Al-Kahfi? Orang pun terang hukum. Faham?